Cantik betul, kita boleh buat macam-macam benda kat sini. Cantik sangat-sangat. Masuk-masuk pintu je. Wah, antiknya. Hello everybody, welcome to... Kau panas ke? Panas gila. The Stones. Ini adalah sebuah villa yang berkonsepkan balai. Balai, tak payah terbang jauh-jauh kalau nak merasakan vibe. Orang kata apa, keputihan. Keputihan. Warna yang ketenangan, Bali-Bali semua tu di sini aja. Yes, di mana? dekat The Stone. Jangan risau, dekat sini semua halalan toiban. Apa kata kita masuk yang bawah dulu? Boleh. Sebab macam penat nak naik atas. Boleh, saya setuju. Kita tengok kat sini. Lah. Dekat sini kita boleh santai-santai, lepak-lepak dan boleh karaoke. Dia ada karaoke sistem juga apa semua. Betul. So tangga sini macam minta maaf cakap kepada mereka-mereka yang ada arthritis dan juga gout ya. Ini adalah bilik Master Rara Barrel Room. Buka, tendang. Good morning sunshine. Good morning warga rakyat jelata. Selamat. Jangan lemaskan adik dalam kolam tu. Apa nak juga, ikutlah. Kalau kau duduk dengan family kau, jerit sesama sendiri. Bangun! Subuh! Boleh. Tapi daripada sini, aku nak bawa dia orang pergi kat sana macam malas. Kalau kau tengok daripada sini je, kau zoom je. Dekat situ ada satu lagi kawasan. Dekat situ boleh main pool. Carrom. Lepas tu kat situ pun bilik. Situ bawah tu pun bilik juga. So seperti anda nampak kat sini, cermin dia berkonsepkan Hobbit Adventure. Tingkap. Oh, tingkap dia. Tingkap berkonsepkan Hobbit Adventure. Memang kau nampak hijau. Tandas. Tandas dia cantik. 2, 3. Cing! Nampak tak? Nampak ke tidak? Memang semestinya vibe-vibe di Bali begini. Dia lebih kepada macam rasa semadi dengan alam flora. Alam flora ke apa? Alam flora tu... Alam semula jadi, maafkan saya. Alam flora tu logi. Logi. Dan yang paling penting sekali, dia pakai skylight. So kalau mandi tu rasa nak dekat dengan Tuhan, boleh tengok atas. Dekat situ ada bahagian dapur, tempat makan dekat situ. Macam kau makan dekat tepi pantai lah. Siapa yang rasa diri tu macam putih sangat pucat je memanjang kan, bolehlah bersantai-santai. Lepas tu mandi. Betul. Apa kita panggil? Mandi matahari dekat sini. Awak pula sejenis nak santan. Sampai kat aku jadi santan. So ini adalah, kalau kita buka ni, insya-Allah ada pendatang asing. Tengok. Banyak ini pendatang semua asing. Pendatang haram yang pendatang tak ada haram ya. Kami bawakan. Yang minta ditangkap lah. Terpaksa kami sorokkan mereka seketika sebab nak shoot video ni. Ya, so tapi tutup balik lah. kita ni dah tunjuk dah banyak kan. Banyak villa dah kita tunjuk. Betul. Tak kerti-kerti ke nak follow kita orang. Jangan lupa repost video ni supaya korang boleh tunjuk dekat kawan korang tempat yang kita pergi memang semua best-best. Selamat datang. Marilah datang ke The Stones yang berada di Jeram.